Ha guys, hari ni kita nak pasang mono RCB S3 line. Itu kan kita dah masukkan fork semua kan, dan rim RCB yang mantap SP500. Hari ni kita lengkapkan lagi dengan mono S3 line. Baru ni guys. So ini dia guys, mono RCB S3 line yang baru. Okey, kalau kita tengok mono ni, atas ni lubang lah untuk atas, lubang untuk bawah skru. Okey, dia ada adjuster. Ini adjuster dia. Korang kena adjust pakai tool yang diorang bagi tu. Make sure korang longgarkan ni dulu tau. Dan ada benda ni, okey. Korang boleh adjust, okey. So pusing je, okey. Okey, tapi dah pasang, susah sikit lah nak pusing. Tapi kat luar ni, inilah cara dia nak pusing. Sini hard, sini soft. So ke sini makin lembut dan sini makin keras, okey. Dia ada 25 klik. So korang boleh buat lah 12 ke 13 ke untuk tengah klik tu lah sebelum kau setting kan. Tapi kena setting balik lah. Lepas korang ride, korang dah try semua, kena setting balik ikut kesesuaian korang. So disebabkan motor ni dah pakai fork RCB tu kan, so dah keras sikit. Jadi bila korang pakai mono standard, rasa belakang tu macam lari-lari sikit lah. So korang kenalah tukar mono supaya macam handling lebih better. Penukaran mono sangat-sangat penting. Bila kau tukar mono yang sesuai, yang betul, yang berkualiti, handling motor terus jadi lain. Tak nak banyak cerita, jom kita pasang mono ni. Let's go. Okay guys, dah pasang dah mono tu dekat Y16ZR ni. Jangan lupa lah, korang setting balik mono ni tau. Takut terlampau lembut atau terlampau keras, okay? Okay, jom kita test. Tak bergerak mat. Right, ini set keras kot, okay? Mungkin saya kena lembutkan sikit. Dia nak adjust dia, korang kena naik. Tak boleh ikut orang. Berapa klik tu semua, dengan berapa ketat atas tu, korang kena test sendiri. Sebab berat badan berbeza-beza, okay? Pakai mono, baru ngam. Mono RCB S3 line.